Mhm. Nah, Assalamualaikum dan selamat malam kepada siapa-siapa yang tengok dan Madam Hazwani. Ah, Hari ini grup saya iaitu saya Muhammad Danish Dini bin Alpian, ah, Abdul Rahim bin Azmi dan Muhammad Zuhaimi bin Burhanuddin. Hari ini kami akan membincangkan tentang ta- tajuk projek kita iaitu applying first ODE to fluid draining scenario. Ah, Next. Di mana dekat kita punya presentation ni, table content ada acknowledgement, introduction, important of ODE, type of ODE, solving method for both ODE, case study, discussion and conclusion. Ini tim kami dan Madam. Introduction. Ordinary differential equation (ODE) play a fundamental role in modeling and analyzing real-world for phenomena across various fields such as physics, engineering, biology, and economics. An ODE is an equation that relates a function with derivative describing how a quantity change over time or space. A practical example of ODE is modeling how water drain. Ini ada kita punya soalan. From a tank, according to theory law, the rate at which water leaves the hole bottom at the bottom of tank is proportional to the square root of water height. Seperti yang ditunjukkan. This first order ODE, where Ht represent the water height at a time t and k is positive constant. Sebab negative k sebab apa tu? Sebab water di dalam tank tu ada berkurangan. Macam tu lah. By solving this equation using technique like integration, we can predict how fast the tank will empty over time. Next is important of ODE. Important of ODE. We can apply ODE, kita boleh mengapresikan ODE itu kepada real world ataupun reality. Dia banyak range yang ODE boleh diaplikasikan. Di antara range-nya adalah macam physical, biological dan economic system. Contohnya adalah seperti di fizik, adalah motion of object, material, electrical circuit and heat conduction. In engineering, vibration, in mechanical structure, fluid dynamic and quantum system. For biology, population growth and spread of disease. Economic, modeling interest rate, stock price and economic growth. Order itu help with simulate system without trial and error in the real world. Ia bermaksud kalau macam kita buat sesuatu macam kita kira apa tu, macam dalam soalan kita ni lah yang how many minute is tank gonna empty. Kalau kita tak guna VDA, kita macam agaknya dia macam 50-50. Macam kita cakap 5 minit,
Kadang-kadang dia kena, kadang-kadang tidak kena. Kalau macam ODE ni kita dah buat dia punya teori. Lepas tu kita buat teori tu kita boleh agak macam macam lepas kita buat ODE tu kita dapat jawapan dia macam 5 minit. Lepas tu bila kita buat kita dapat macam 5 minit macam gitu lah. In addition, ODE can predict how a drug is absorbed and emanate from the body. Bahagian ni pula macam kalau dekat hospital tu dia macam boleh agak lah kayak macam kita makan Panadol tu, lepas tu kita makan, kita masukkan, lepas tu dia boleh agak bila drug tu akan keluar lah daripada sistem kita. Ah, Seterusnya untuk type of day ni saya bagi akan saya Rahim untuk teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung slide pembentangan yang telah dibincangkan oleh kawan saya. Kawan saya last slide dia cakap tentang importance of ODE. Jadi saya akan masuk bahagian types of ODE. Setakat yang kami belajar, kami belajar dua jenis, two types of ODE, which is first order ODE then second order ODE. Untuk first ODE, macam mana kita nak identify either dia first ODE ataupun second ODE, kita boleh tengok dekat equation tu dia involve the first derivative of unknown function no higher derivative. Maksudnya dalam equation tu akan ada dy over dx sahaja. So antara cara untuk kita detect benda tu first ODE, kita tengok dia ada dy over dx ataupun tak. Untuk second order ODE, involve the second derivative of the unknown function. Maksudnya kalau kita nak cam second ODE tu macam mana, dalam equation yang diberikan tu, kita boleh detect second ODE jika dia terdapat d squared y over dx square. Jadi ini adalah contoh yang terdapat dalam engineering sendiri yang melibatkan ODE dalam cooling heating system, electrical circuit, fluid flow dan mechanical vibration. So benda-benda ni ada berkait rapat dengan ODE juga. Okay, jadi ini kita teruskan slide seterusnya, solving method for both ODEs. Okay, untuk first ODE dengan second ODE, dia ada kaedah dan syarat tertentu. Jadi untuk first ODE ni kita ada three type of solving method, iaitu direct integration, separating variables dan integrating factors. Okay, untuk direct integration, syarat untuk kita solvekan sesuatu equation tu mengikut direct integration, syarat dia adalah dia hanya ada one variables. Lepas tu constants are not counted. Maksudnya constant tu tidak dikira. Walaupun dia tulis K ke, yang tu constant tu kita tak kira. Variables tu macam X, Y ke, M ke, macam tu. Second method kita boleh pakai separating variables. Two variables that can be separated. Last method yang kita boleh pakai untuk first ODE adalah integrating factor. Yang ni if dy over dx plus p bracket x y equal to 0. Okay, untuk second ODE pula, ini method yang kita boleh pakai kalau kita nak solvekan soalan second ODE. Ini yang paling penting. Dia cakap apa? Key in the equation in calculator to check equation's root. Okay, maksudnya kalau kita dapat sesuatu equation, biasanya equation yang second ODE ni dia berkait rapat dengan kuadratik lah. So bila kita terbitkan equation kuadratik tu, kita akan dapat dia punya roots. So roots ni pula ada tiga jenis root, iaitu real and different roots, real and equal roots dan complex roots. Complex root ni kalau kita tekan calculator tu dia ada I. So untuk real and different roots ini equation dia, real and equal root, real and different root ini equation dia, real and equal root ini equation dia dan complex root ini equation dia.
So, kita akan masuk kepada case study kita untuk slide presentation kita kali ni. Okey, untuk case study kita, kami buat satu draining water tank. Okey, kita ambil senario terus, kalau tak nak bagi pening. Okey, dia cakap apa, "An engineers need to determine how long it takes for a 5-meter tanks to drain through a small hole at the bottom using Torricelli's law." Okey, maksudnya, engineer tu dia nak tahu berapa minit untuk 5 meter tank kering sepenuhnya, menggunakan ada small hole dekat bawah, menggunakan, Torricelli's law. Okey, kita masuk kepada solving, problem. Okey, kita tahu bahawa according to Torricelli's law, ini yang dia bagi, dH over dt is equal to negative K square root H. Okey, sekarang ni equation yang ada ni, kita dah boleh detect either dia second ODE ataupun first ODE. Macam mana kita nak detect? Dia ada highest derivative dia adalah apa, dH over dt. Yang ni dH over dt ni sama dengan dx over dy lah. Okay, so H is the unfunctioned possible representing head like in a draining tanks. K is a positive constant. Kan saya cakap tadi, constant tak kira. So, kalau constant tak kira dan ada satu je pemboleh ubah, jadi kaedah yang kita gunakan untuk selesaikan masalah ni adalah direct integrating. So, the negative sign indicate that H decrease over time. Okay, maksudnya negative sign dekat sini membawa maksud head itu turun, head itu decrease over time. Maksudnya dia semakin lama semakin turun semakin turun. Sebab tu dia negative sign. Okey, kita pergi ke bahagian calculation. Okey. Okey, kat sini cakap K is constant depending on hole size and gravity. Okey, maksudnya K tu kita boleh tetapkan mengikut size dan gravity. Okey, kalau size tu kita tetapkan 1 contohnya. So, constant kita akan jadi 1. So, kita pergi kepada basic dia. So, dH over dt is equal to negative K square root H. So, okey, kita dekat sini ada keyword penting, assuming the constant is 1. So, kita masukkan nilai K tu 1. Lepas tu dH over, yang ni kita ganti tempat, kita tukar tempat. Kita tukar tempat dt dengan square root H tu. So, bila kita tukar tempat, dia akan jadi macam ni. Lepas tu kita separatekan antara, disebabkan kita tahu dH ni 1 darab dH tu equal to dH juga. So, kita asingkan dia. So, 1 per square root H dH is equal to negative dt. So, 1 per square root H ni kita boleh tukar dia, kita convert dia akan jadi macam ni. dH is equal to negative dt. Okay, bila dah dapat equation macam ni, kita akan integrate both side, iaitu side kiri dan side kanan. So, kita akan integrate both side. So, bila integrate, kita akan dapat macam ni, hash power 1 over 2 over 1 over 2 is equal to negative T plus C. Okay, yang ni mana dapat negative T? Kalau perasan, kenapa dekat sini DH? Sebab terms dia adalah H. So, kenapa dekat sini T? Sebab terms dalam dia pun mesti T juga. So, bila kita integrate belah sini, daripada tak ada T, terus jadi ada T. Sama juga bila kita integrate X. Kalau dia kita integrate 6, dx contohnya. So, dia akan jadi 6x. Kenapa jadi 6x? Kenapa tiba-tiba muncul 6x? Sebab kita integrate respects to dx. Sama juga dengan kes ni. Cuma, kenapa kita ada tambah C? Sebab ini adalah kita panggil C ni dia macam kita tak tahu nilai dia, value dia berapa. Kita nak integrate sampai berapa-berapa, tak ada limit. So, kita selesaikan macam ni. Ini equation baru kita. 2 square root H is equal to negative T plus C. Lepas tu, okay, yang ni dia cakap apa? When H is maximum, mean T is 0. Maksudnya dekat sini, apabila H tu maximum, maksudnya H tu berada pada tahap yang paling maksimum. Kalau kita letak tank tu 5 meter, maksudnya ketinggian dia tu memang 5 meter. Selagi dia tak berkurang, maksudnya time tu tak akan bergerak. Sebab dia akan decrease over time. Jadi selagi mana dia tak decrease, maksudnya time tu kekal sebagai kosong. So, kita gantikan nilai H5 time kosong akan dapat nilai C. So, bila kita dapat nilai C,
kita pun masukkan nilai C tu dia akan jadi macam ni, hash dalam bracket negative T plus 4/2 square root 2. Okey, lepas tu kita tengok dia cakap apa pula, when H is at 0, when mean the tank is drain already. Okey, maksudnya kalau ketinggian H itu berada pada kosong, maksudnya air dalam tank tu dah betul-betul kosong, dah memang kering. So bila kering, kita letaklah dia kosong. So bila kita letak dia kosong, T tu yang kita nak cari. So bila kita nak cari T, kita masukkan dalam equation kita balik. So at the end of discussion kita akan dapat bahawa T is equal to 4. Therefore, it takes 4 minutes to drain a 5 meter tanks filled with water. Maksudnya dekat sini ia mengambil 4 minit untuk mengeringkan 5 meter tank yang dipenuhi oleh air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Zulhimi bin Muhyiddin. Saya akan meneruskan presentation kita pada hari ini. Terima kasih Abdul Rahim. So, dalam discussion presentation kami ini hanya fokus kepada menyelesaikan first order ordinary differential equation menggunakan direct integrate method, yang di mana ianya sangatlah mudah dan straightforward teknik. Kami menggunakan equation dH over dt sama dengan negative k square root h. Untuk equation ini, ianya diguna pakai oleh industri-industri yang industri-industri yang application such as draining fluid daripada tangki, yang di mana rate of decrease of heights ianya depends on the square root of heights sendiri. Overall, direct integration method ini ianya membuktikan bahawa ianya sangatlah efficient dan intuitive for this type of ODE. However, ianya sangatlah penting untuk kita tahu bahawa equation ini hanya boleh diguna pakai jikanya ianya mudah untuk kita pisahkan dan boleh diintegratekan. Untuk equation yang sangat rumit, ianya memerlukan teknik lain yang contohnya integrative factor ataupun EZ method. So, in conclusion, dalam presentation dan discussion ini, kami telah melihat bahawa direct integration method ianya memberikan simple tetapi powerful approach untuk menyelesaikan certain type of first ordinary differential equation, yang di mana kami menggunakan dH over dt sama dengan negative k square root h. Kami dengan mudah memisahkan equation, memisahkan variable dan boleh mengintegratekan kedua-dua belah dan derive an analytic solution untuk mencari berapa banyak kuantiti seperti ketinggian cecair ataupun change over time, masa itu sendiri. So, method ini tidak hanya penting dalam memahami structure of differential equation, tapi ia juga untuk also show that how mathematical technique boleh pakai dalam real life phenomena dalam industri-industri yang masyhur. Walaupun direct integration ini sangatlah limited, tapi ianya sangat mudah untuk kita pisahkan dan ianya still berguna untuk engineer-engineer yang masih lagi belajar di institut-institut. So in summary, mastering this basic method memerlukan foundation yang sangat kuat untuk kita menyelesaikan masalah yang lebih rumit lagi.
yang berkaitan yang berkait dengan rate of change di dalam fizik, engineering dan ada scientific field. Okay, so that's all from our presentation today. Thank you for listening and thank you for spending your time. That's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.